Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay, geng. Pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 68. Jadi lokasi aku dekat Port Supai lah, Kuala Linggi, Melaka. Aku datang awal ini, geng. Aku datang awal semua dengan berharapan cuaca cantik. Kali bila aku sampai tepi laut, Allahu Akbar. Kau tengok sendiri. Sana dah hujan, geng. Ini gelap. Jadi aku dah pacak arut aku sebatang. Yang belah sana tu orang pelancong datang sini. Okay. Aku tengah nak set up lagi sebatang. Kau tengok tu aku nak set up lagi sebatang. Aku tak tahulah, geng, hari ni macam mana keadaan dia. Aku boleh mancing dalam keadaan selesa ataupun tidak. Sekarang angin kuat, geng. Angin kuat. Ada hujan. Tapi hujan tak lebat. Hujan masih gerimis-gerimis. Kalau tengok langit atas dia, mendung tu agak kuat lah. Mendung tu agak kuat sikit. Belum ada tanda-tanda langit tu pecah lagi. Kalau pecah kan insyaAllah, geng, hujan dia akan turun. Tapi ni bersambung-sambung tu punya gelap. Keputusan dia aku tunggu, geng. Kalau hujan kang lebat, kita cabut lah, geng. Okay. Awal lagi, geng, sekarang ni baru pukul 8.30. Baru pukul 8.30 pagi. Memang awal lah. Aku gerak pada rumah ni pukul 6 lebih. Aku ambil umpan, terus aku datang. Sarapan semua tu aku datang. So kita tunggulah, geng. Aku ingat nak pasang sebatang ni, aku nak baling. Lepas tu kita tunggu dah redor lah. Semoga hari ni boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Okay, geng. Sambil-sambil aku nak kongsi sikit kat korang yang perambut aku selalu guna. Belakangan ni memanglah perambut ni memang dah lama lah aku guna, kan. Kalau kau boleh tengok episod-episod lepas, aku ada tunjukkan macam mana buat perambut ni. Nama perambut dia perambut muda laras, geng. Okay, jap tunjuk korang. Aku dah buat banyak, geng. Memang perambut ni aku akan buat banyak. Aku akan buat 10-20 aku simpan dah, supaya bila kecemasan kena makan buntal ke apa ke, kita boleh guna lah. Allah, jatuh pula. Senang nak, tak payah nak buat-buat dekat lokasi mancing. Terus buka, terus pasang. Siapa pula bercakap dengan siapa ni? Oh, tu tekan. Okay, geng. Ni perambut aku yang biasa aku gunakan, perambut muda laras. Perambut ni dah famous lah, geng. Dah banyak otai-otai master-master mancing ni semua dah guna dah. Dulu perambut ni orang tak berapa suka guna, sebab dia, tak tahulah aku sebab apa. Mungkin sebab dia mudah terkucil kot kalau ikan makan. Sebenarnya yang itulah tanda cepat lah bagi aku lah. Bagi aku kalau ikan makan dia tak terus setap. Dia ada space untuk ikan tu lari. Contoh macam ni, kan. Dia ada space untuk lari. Jadi tu salah satu kelebihan dia. Satu lagi kelebihan dia, kita boleh sukat kedalaman air, geng. Tinggi mana kita nak letak kita punya perambut mata kail. Kau nak tinggi ke, kau nak rendah sampai bawah ni ke, dekat batu ladu ke, terpulang kepada keserasian tempat, sesuatu tempat tu. Kalau kau nak tinggi pun boleh, kalau kau nak rendah pun boleh. Memang sesuai lah. Itulah nama dia, perambut muda laras. Okay. Aku tak nak kongsi cara pembuatan, geng. Aku tahu korang semua dah tahu macam mana nak buat. Kalau kau tak tahu, kau boleh tengok lah YouTube kawan-kawan kita. Dekat YouTube aku pun ada, geng. Kau boleh scroll kat belah bawah tu, kau boleh cari cara buat perambut muda laras. Okay. So aku nak set up satu lagi pancing. Lepas tu aku nak buat balingan lah. Hujan macam dah ada slow sikit. Semoga hari ni tak hujan lebat lagi, geng. Okay. Mantap.
Okey geng, aku dah buat balingan 2 batang pagi. So kita tunggu lah. Moga hari ni boleh mendatangkan hasil geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Alhamdulillah geng, first ride aku geng. Lama. Mantap. Dah hujan geng. Hujan dah mula turun dah. Wah. Tadi ganjal-ganjal ni dia dah mula kasar sikit. Moga-moga dia cepat berakhir lah. Okey, mantap. Okay geng, sekarang ni hujan dah makin lebat. Aku masih bertahan lagi. Kalau tak ada guru, Alhamdulillah masih tak ada guru. Angin pun slow lah, angin slow. Sejuk geng. Ikan pun tak ada nak makan lagi. Ada makan anak ikan geng, tak lekat. So masih menunggu lah. Kalau kau tengok kat belah batu sana tu, ada diorang casting siakap.
Dekat sana kalau kau nampak lah. Dia orang casting set up kat situ. Tapi ada lagi orang datang mancing. Sebelah kanan aku tadi ada 3 orang lah. Dia bawa root. Banyak je dia bawa mancing belah sana. Sebelah kanan aku. So ada orang lah. Aku tak ada risau sangat kan. Dah tak ada orang tadi aku dah cabut ni geng. Aku risau guruh geng. Aku risau kilat guruh aku risau. Kalau hujan boleh bertahan lagi lah. So, sekarang ni dah pukul 10.30. Kalau kau tengok jam aku 10.30 dah. Oh strike lama seko. Jadi kita tunggulah tengok macam mana geng. Okay? Air pun dah surut dah ni. Okay geng. Mantap. Alhamdulillah geng, strike kedua aku sekut geng. Mantap. Okay geng. Sekarang ni guru dah mula keluar geng. Dah mula ada guru.
Jadi aku ingat aku nak simpan satu batang rut aku. Tak bahaya lah. Sebab ada guru ni aku risau geng, takut. Dah tak pasal-pasal lah gang. Jadi aku ingat kejap lagi aku nak simpan sebatang. Aku nak pakai sebatang yang tinggal. Tadi aku nampak siakap melompat depan aku ni geng. Depan aku betul dia melompat. Aku mahu siakap biar. Kita tunggu je. Okay. Mantap. Sejuk geng, sejuk. Okay geng. Oh, kuyup, basah kuyup aku geng. Ekstrim betul lah mancing hari ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah aku ada hasil 2 ekor. Dapat tukar pula. Dapat gelaba seekor, lepas tu aku dapat sekut seekor. Alhamdulillah geng, tak kumpau. Jadi untuk episod 69 geng. Sorry aku minta maaf. Awal tadi aku beritahu 68. Sebenarnya episod 69 geng. Aku minta maaf. Untuk target tempat pipi tak dapat. Kecewa lah. Cuaca dah cantik geng. Air pun dah cantik. Tapi itulah, hujan, lepas tu ada guru tadi dah keluar. Aku kalau guru ni memang aku kalah geng. Tak berani lah. Takut aku. Sebab kita main rod panjang kan. Kalau main rod pendek pun memang bahaya juga kan. Kalau mancing ada guru ni bahaya lah. Ada guru, ada kilat, dah boleh elakkan lah. Okay. Jadi terima kasih kepada korang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mamaku Channel. InsyaAllah geng, kalau tak hujan petang ni aku sambung lagi geng episod 69 ni. Okay. Kita tengok cuaca. Kalau tak hujan, lepas tu tak ada guru, tak ada kilat, kita sambung mancing petang ni. Kalau tak ada, sampai sini je lah geng. Okay. Mantap geng, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye. Okay geng, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi geng petang ni. Aku sambung lagi repeat episod 69. Okay, tadi aku turun sini hujan. Sekarang ni masih hujan lagi geng. Aku dah tukar baju lah. Spot aku tak ambil spot yang sama. Cuma aku ke depan ni sebab air surut jauh geng. So 2 batang root aku dah set up. Tinggal nak pasang umpan, lepas tu buat balingan lah. Okay. Dia hujan geng, genyai, tapi ada matai lah. Alhamdulillah. So sekarang ni aku main pukul 3 lebih. 3 lebih sekarang ni. Tengok jadual air tu dalam pukul 4 kan dah mula jalan pasar cantik lah. Memang waktu yang sesuai. So jom kita buat balingan. Okay geng, mantap. Okay geng, aku dah buat balingan untuk 2 batang rod aku. Semoga ini boleh datang hasil geng. Dia dah bertakar penat. Mantap.
Okay geng, sekarang ni air dah mula jalan pasang. Jadi aku dah pasang 3 batang pancing lah. Cuaca pun dah cantik, tak ada hujan apa semua, mendung cantik je. Jadi aku nak pasang 3 batang umpan. Sebab sekarang ni dah dekat pukul 5 geng. Aku tak adalah nak mancing sampai malam. Dah nak habiskan umpan jadi aku pasang 3 batang lah. Okay. Paling tengah tengah pun makan. Tapi tak ada. Okay geng. Berapa umpan udang? Udang lah. Ya. Anak GT geng. Wah mantap. Tak pedas lah oh. Tapi aku off kamera tadi. Bobok baling dia tu ambil. Baik geng. Ikan kedua geng. Ketuka. Mantap geng. Okay geng, sekarang ni aku dah on the way balik dah geng. Alhamdulillah. Daripada pagi tadi aku mancing, aku sambung pula petang. Adalah dapat 4 ekor geng. Aku dapat gelama seekor. Pagi tadi gelama seekor, sekut seekor. Petang ni aku mancing, aku dapat anak GT seekor, lepas tu tukar seekor. Alhamdulillah lah. Walaupun hasil tu tak banyak, tapi memadai lah rezeki aku untuk hari ni. Cuma ikan tempat BP lah kan, tak dapat lagi. Tak apalah, kita cuba lagi ikan tempat BP. Mungkin episod 70 nanti dia akan berjaya. Okay geng, terima kasih geng kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mambaku Channel. Aku doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat geng. Okay geng, jumpa lagi di episod 70 geng. Assalamualaikum. Bye bye.